Saya Mr. Lu sini. Mari kita tengok Form 4 MS bab 4 log berkaitan dengan SPM 2025 nak cari ungkapkan X dalam sebutan Y. So macam mana nak buat? Langkah pertama kena tahu beberapa formula yang ini. Yang pertama, tips dia adalah jika soalan bagi awak log A tolak dengan log B, tolak bererti bahagi A per B. Yang kedua yang kena tahu ialah jika ada suatu nombor kat depan log, apa yang you boleh buat ialah nombor tu boleh masuk balik menjadi kuasa, artinya menjadi log B kuasa A. So yang ketiga yang you kena tahu adalah jika saya bagi awak A kuasa 1 per N berarti punca kuasa. Kena tahu tiga benda ni. Kalau saya tahu, mari kita mula soalan ini. Langkah pertama, kalau nak ungkapkan X, artinya nak cari X, log kena hapuskan. Macam mana hapuskan log? Langkah pertama, kita gabungkan dua-dua log ini dahulu. Log P tolak berarti bahagi. Langkah pertama, tulis log P bahagi 3 bahagi dengan X. Settle bahagian kiri. Kanan pula, apa yang kena guna ialah kalau depan ada nombor boleh masuk menjadi kuasa. Artinya dapat log P kurungan 2 tolak Y kuasa 1 per 3. Sudah lebih kurang settle. Next step, compare. Bandingkan kiri dan kanan. Masa you bandingkan, log P dengan log P akan hilang. Log P hilang artinya ini sama dengan ini. Kita tarik dia keluar, kita akan dapat 3 per X sama dengan 2 tolak Y kurungan 1 per 3. 1 per 3 sudah belajar. Sebenarnya ialah punca kuasa 3. So, sampai sini kita nak cari X. Apa yang you kena buat kalau nak cari X ialah X pindah ke atas, punca kuasa 3 pindah ke bawah. Kita panggil salin pindah. So, X pindah ke atas. Pada waktu yang sama, ini pindah ke bawah. Dapatlah jawapan begini. Siap? Jawapan, ungkapkan X dalam sebutan Y. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini, kami akan membantu anda.